Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang membentuk semua benda di sekeliling kita? Dari telefon kat tangan anda, sampailah ke bintang-bintang di angkasa sana. Hari ni, kita nak bongkar rahsia alam semesta pada skala yang paling kecil, iaitu blok-blok binaan asas JIRIM. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula, kita akan belajar bezakan watak-watak utama dalam dunia zarah ni. Lepas tu, kita akan zoom in ke dalam jantung atom tu sendiri. Dari situ, kita akan belajar macam mana nak baca kad pengenalan setiap unsur. Dan akhir sekali, kita akan tengok macam mana variasi kecil dalam atom yang kita panggil isotop boleh bagi impak yang super besar dalam hidup kita. Jadi, bahagian pertama, macam mana kita nak jadi macam detektif zarah? Macam mana kita nak kenal dan bezakan antara pemain-pemain utama dalam dunia kimia ni? Mungkin nampak macam rumit kan? Tapi sebenarnya ada cara yang senang sangat nak camp diorang ni hampir serta-merta. Baiklah, ini dia cheat sheet dia. Senang je. Kalau anda nampak satu simbol dengan satu je huruf besar, macam F untuk ferrum tu, confirm itu atom. Kalau ia gabungan unsur bukan logam sahaja, macam hidrogen dan oksigen dalam H2O, air yang kita minum tu, itu pula molekul. Dan kalau ada gabungan antara logam dengan bukan logam, macam kuprum oksida, CuO, yang tu pula kita panggil sebatian ion. Simple je kan? Okey, kita dah kenal keluarga zarah ni. Sekarang, jom kita zoom in lagi dalam, kita nak tengok unit yang paling asas sekali, atom. Jom kita bedah siasat sikit apa ada kat dalam dia. Cuba bayangkan atom ni macam sistem suria versi mini. Dekat tengah-tengah tu, kita ada matahari dia. Itulah nukleus yang padat dekat pusat tu. Dan yang duk pusing-pusing keliling dia, macam planet-planet, itulah elektron. Dia ada laluan atau petala dia sendiri. Jadi, dalam nukleus tu ada apa? Ada proton yang cas dia positif dan neutron yang tak ada cas. Neutral je. Dua ni lah yang bagi berat pada atom. Tapi, watak paling penting dalam cerita ni sebenarnya ialah elektron yang ringan, cas negatif dan tak reti duduk diam ni. Elektron ni lah yang tentukan segala-galanya macam mana satu atom nak berkawan atau bergaduh dengan atom lain dalam tindak balas kimia. Setiap unsur ni, dia ada macam kad pengenalan dia sendiri. Unik. Jadi sekarang jom kita belajar macam mana nak baca kod rahsia yang ada pada setiap unsur ni. Okey, tengok sini. Nampak tak susunan ni? Yang kat bawah, Z tu, itu nombor proton. Inilah nombor IC dia. Benda paling penting. Nombor inilah yang tentukan dia unsur apa. Kalau nombor dia 6, sampai bila-bila pun dia karbon. Nombor yang kat atas pula, A. Itu nombor nukleon. Maksudnya, jumlah proton campur neutron. Kira macam berat badan atom tu lah. Senang kan? Sekarang kita cakap pasal cas pula. Cuba bayangkan cas ni macam penimbang. Dalam atom neutral, bilangan proton yang positif dengan elektron yang negatif tu sama banyak. Seimbang. So, cas dia kosong, neutral. Tapi, untuk ion pula, penimbang ni jadi tak seimbang. Ada yang lebih, ada yang kurang. Sebab itulah dia ada cas, sama ada positif ataupun negatif. Dan ini peraturan paling penting. Kena ingat ni. Dalam mana-mana tindak balas kimia, hanya elektron yang boleh bergerak. Dia je yang boleh keluar masuk. Kalau atom tu buang elektron, dia jadi positif. Kalau dia kutip elektron, dia jadi negatif. Proton kat dalam nukleus tu, jangan usik. Dia tak bergerak ke mana-mana. Dialah identiti kekal unsur tu. Okey, ini membawa kita kepada satu soalan yang, menarik. Kalau semua atom karbon, contohnya ada 6 proton, maksudnya semua atom karbon ni sama sebiji ke? Macam kembar seiras? Jawapannya tak semestinya. Di sinilah kita kenalkan isotop. Anggap je isotop ni macam adik-beradik dalam satu keluarga. Semua ada nama keluarga yang sama kan? Maksudnya, semua ada bilangan proton yang sama. Tapi, berat badan dorang lain-lain sikit. Sebabnya, bilangan neutron dorang tak sama. Jom tengok contoh klorin ni. Tengok, klorin 35 dengan klorin 37, dua-dua ada 17 proton. Sebab itulah nama dua-dua ni klorin. Tapi, cuba tengok bilangan neutron. Klorin 37 ada 2 neutron lebih. Jadi, dia ni macam abang yang sikit lebih berat berbanding adik dia, klorin 35.
So, apa pentingnya pasal adik-beradik yang berat sikit ni? Kenapa kita kena tahu? Well, anda mungkin akan terkejut bila tahu betapa besarnya impak perbezaan yang kecil ni. Kegunaan isotop ni memang dah ubah dunia moden kita. Tengok ni, kegunaan dia memang hebat. Dalam bidang perubatan, ada kobalt 60 untuk sterilkan alatan bedah. Penting tu. Ahli arkeologi pula guna karbon 14 macam mesin masa untuk tahu umur fosil purba. Dalam industri, kita boleh guna natrium 42 untuk kesan paip bocor kat bawah tanah. Hebat kan? Dan yang paling terkenal, uranium 235, bahan api untuk jana tenaga nuklear. Pendek kata, diorang ni semua macam wira-wira sains yang tak dikenali bekerja senyap-senyap di belakang tabir untuk kita. Jadi, sekarang kita dah faham sikit sebanyak tentang blok binaan asas alam semesta ni. Kita dah tahu macam mana nak kenal dorang, macam mana nak baca kod dorang dan macam mana variasi kecil antara dorang boleh ubah dunia. Persoalannya sekarang, bila kita dah tahu resepi asas alam ni, apa lagi yang kita boleh cipta? Boleh tak kita reka bahan baru untuk travel ke angkasa? Atau boleh tak kita rawat penyakit terus dari tahap atom? Fikirkanlah, kemungkinannya memang tak ada had.